Tuan-tuan boleh baca pendapat Tok Guru Ni Aziz. Saya ambil dalam keratan Harakah. Dalam Harakah disiarkan beberapa tahun yang lalu. Dan memang baru-baru ni pun dia meninggal dunia. Orang nak buat kenduri arwah, anak dia tak bagi. Tuan-tuan baca tak kenyataan Nik Abdul? Anak dia kata tak ada. Ayah dia memang tak buat. Memang dalam hidup dia menentang kenduri arwah. Ada banner yang sebut apa ni, yang kata majlis tahlil itu kita tak buat. Nabi telah ajar kita bagaimana untuk menziarahi kubur. Pertama, doa untuk ayahanda. Dan yang kedua, ziarah kubur ni untuk manfaat diri kita sendiri sebagai muslim, mengambil peringatan daripada kematian. Jadi kita tak boleh tambah perkara yang ulama kita sebut sebagai bid'ah, perkara khurafat. Tadi pun saya dengar ada yang sampai ambil tanah, ambil berkat. Itu semua benda yang tak diajar di agama. Tulisan Tok Guru Ni Aziz ini disiar dalam Harakah. Penggal yang terakhir, yang tengah-tengah tu, karang kitab Al-Tazkirah, iaitu Qurtubi, dengan jelas mengatakan bahawa di antara amalan jahiliah ialah mengadakan suatu himpunan beramai-ramai di perkuburan, di masjid ataupun di rumah dengan berzikir dan juga lain-lain bacaan, seperti mengadakan jamuan makan minum dengan tujuan untuk orang mati. Disebut orang sebagai kenduri arwah. Tok Guru Ni Aziz sebut dengan perkataan kenduri arwah. Tadi kita sebut kitab-kitab ulama Syafi'i kata kenduri arwah ni makruh dan bid'ah. Ulama Syafi'i dan Imam Syafi'i dan semua mazhab memakruhkan kenduri arwah. Di dalam mazhab Hanafi, di dalam kitab Raddul Mukhtar, Bada'i' was Sana'i'. Di dalam mazhab Hambali, Mughni Ibnu Qadamah. Di dalam mazhab Malik, Al-Mudawwanah. Keempat mazhab memakruhkan dan membid'ahkan kenduri arwah. Jadi dalil di mana yang kita ambil? Sebab kita kata kita berpegang kepada mazhab. Kita ni mazhab apa? Bila saya teliti tengok, saya kaji apa yang disebut oleh ulama, kenduri arwah ini sebenarnya adat yang mula-mula dilakukan oleh orang jahiliah. Setelah mereka masuk Islam, mereka cuba nak buat, Rasulullah larang. Adat itu berterusan sehingga zaman sekarang disambung oleh orang Melayu. Bila mana-mana ustaz, mana-mana tok guru, mana-mana orang, mana-mana pihak, mana-mana individu menentang kenduri arwah, orang itu akan dicop sebagai Wahabi. Kitab-kitab yang saya baca yang begitu banyak ini bukan kitab Wahabi, daripada Daud Fatani, ulama-ulama Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri. Sebab itu jangan kita melenting, jangan kita emosi, jangan kita marah. Orang cakap itu ada fakta, ada dalil.